menangis influencer ni. Kenapa dia menangis? Dan siapa pula dalam kain tu? Ini adalah video paling sebab Aina pernah rasa. Aina bawa influencer ni jumpa seseorang. Siapa wanita ni? Aina gelarkan dia anak manja Abah. Comelnya anak Abah. Nak makan keropok? Abah bawa. Anak manja Abah ni selalu menangis dan kekuatan dia hanya ada pada seorang Abah. Abah ni seorang yang penyayang sebab dia tak nak tengok Ira sedih. Sebelum ni, dia selalu dikutuk. Kata-kata orang lah yang buat dia rasa down sangat-sangat. Abah dah teruk sangat dah tu. Abah tak tahu orang kutuk dia. Kalau Abah tahu sakit orang tu. Disebabkan niat seorang Abah lah, Aina cuba bantu adik ni. Aina datangkan dia dari Balai Kedah ke tempat Aina dan semua kos Aina tanggung. Aina nak realisasikan impian Abah dia dan transform dia. Betul ke dia boleh transform? Aina buktikan pada awak semua. Di saat awak tengok muka adik ni, jangan hanya melihat wajah dia saja, tapi lihatlah hati dan emosi yang sakit pernah dia lalui. Aina nak awak sediakan tisu siap-siap sebab lepas ni pasti mengalir air mata awak. Ish, Fatin berdebar ni. Brand Aina bukan wujud untuk orang yang ada duit saja, tapi wujud untuk orang yang pernah dibuli kerana kekurangan pada diri dia. 5, 4, 3, 2, 1. Bila Abah tengok anak Abah selalu cantik. Tak pernah buruk pun di mata Abah. Akak kena kuat. Kalau sebelum ni Aina Beauty buat Ira kuat, akak kena kuat. Akak kena maju lagi. Jangan pernah putus asa. Aina cuba bahagikan mereka dengan perniagaan Aina. Aina harap ramai yang support. Mereka pulih dengan produk yang ada dalam set raya Aina. Set A, Aina serum dengan Aina Cleansing Balm. Set B, Aina Cleanser dengan Aina Cleansing Balm. Belakang ni awak boleh scan and banyak hadiah yang awak akan nampak nanti. Premium box ni limited, tapi kalau habis jangan risau. Awak beli je set Aina yang sama dan kita akan bagi awak premium gift card. Dekat gift card ni juga banyak hadiah yang awak akan terima. Aina bagi sekali sampul duit raya. Dekat sampul duit raya ni awak boleh scan untuk dapat duit raya daripada Aina. Hopefully awak happy.